Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Macam gitu. ada macam Baik ya ke. yeah. Kat belakang suara belakang. Macam TV punya. Kena paksa tepuk tangan. Okay, 3 2 1 clap. Gini happy tau. Clap. Video call Masya Allah. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Yang podcast tak nombor 1 tak lah. Mana orang dengar agama? Tak lah. Astaghfirullahalazim. Share lah kan lah tentang apa. I think podcast sekarang nak belajar ilmu agama ni very easy. Betul. It's very accessible. Kau nak kat TikTok itself kau type something, benda tu keluar lah. Macam mana nak belajar solat, macam mana nak zikir harian, zikir pagi, zikir malam, macam anything under the sun kan. Everything is readily available. And salah satunya adalah podcast Oh Ya Ke lah. InsyaAllah benda-benda ini kita memang sengaja buat topik-topik atau cara perbualan kita secara santai ni. Jadi betul, easier untuk orang digest lah. Mantap. Itu je. Kira kerja senang. Basic. Kira jadi crowd lah. Macam gitu. Atau aku nak tanya sikit pasal Good to Go. Good to Go actually apa dia punya basis macam Good to Go podcast? Good to Go. Oh, saya Good to Go ni podcast sama juga berseluruh. Cuma dia more on the topics yang kita cakap tu dengan lifestyle lah. Macam mana nak kaitkan dengan akhirat lah. Actually around the same juga. It's just a different watak lah yang dibawa. Kadang-kadang ada watak monyet, ada tak lah, macam mana cakap, maybe kita boleh buat one episode about podcast banter lah. Boleh. Pasal different podcast saya akan, kalau siapa yang follow saya, dia akan tahu kenapa saya kat sini macam lain, saya kat sini macam lain. Pasal have to fit in lah untuk ada the dynamics lah. Betul. Masya Allah. So technically ada a few lah, but semua ada masing-masing punya apa tu ciri-ciri. Macam kalau kat siapa suruh, saya akan baca kitab kat dalam that podcast. Macam Oh Ya Ke is soalan-soalan seharian keagamaan. Kalau macam Good to Go is kita keluarkan topik lah. Topik-topik yang terutamanya sahabat lah, Ustaz Tam lah, yang akan dictate lah mana. Saya tambah-tambah aja. Saya kat semua saya tambah-tambah aja. Tak adalah. Sini tak ada tambah-tambah apa. Awak dengan saya sebelah-sebelah. Masya Allah. Saya dia angkatkan martabat. Takbir. Okay, kita hari ni topik adalah topik yang quite I think everybody is very relatable lah. Betul, topik ni. betul. And I think kita akan go through, I think different people ada different pengalaman yang korang akan lalui, atau maybe belum lalui, ada yang dah lalui, atau ada yang tengah lalui. Betul. Topik ni adalah tentang sahabat. Apa yang soalan tadi kau nak tanya tadi? Apa beza dia apa? 3? Taklah perbezaan antara sahabat, kawan dengan teman lah. Teman Teman dengan kawan lebih kurang apa? Okey lah. Kawan dengan teman dia seerti lah. Tapi tak tahu lah, aku macam pernah dengar a degree of difference lah. But ini nak kena tanya ahli bahasa lah. What I understand might be wrong tu adalah macam kawan ni dia kira macam yang lower tier. Kawan lah, kita banyak kawan. Something like acquaintance. Tapi tu kira kenalan, kawan, teman, sahabat. So kenalan macam hi bye, acquaintance. Aku kenal kau. Kalau kawan kira macam maybe dia kawan of kawan, habis mutual friends, habis kawan lah. Kalau teman dia dah ada rapat sikit. Dia rapat, tapi dia tak serapat sahabat ni kira yang kalau kau dah nak mati, dia akan ada juga lah. Dia akan ada to protect. Tapi sahabat yang sejati tu, itulah yang akan kita bincangkan lah. Betul. I think nak dapatkan sahabat yang sejati tu susah lah. I think because at the end of the day, sometimes kau rasa kau dapat, tapi kadang-kadang kau rasa kau tak dapat. Kau rasa macam dia bukan, kadang-kadang kau rasa dia is. So I think for me lah, personally lah, sekarang ni nak dapat sahabat yang sama-sama ikut duniawi dengan akhirat ni kan, dia susah lah. Dia susah sebab usually akan sided kepada satu. Tapi usually akan kepada dunia lah.
Nak dapat sahabat yang kepada akhirat ada seperti Ustaz Khairul tak Anwar lah, Rajin ni. saya pun dunia juga. Saya pun dunia juga. Kita semua mesti dekat dunia. Betul. Nak dapatkan sahabat yang nanti kadang-kadang macam kau ingatkan dia sahabat untuk akhirat, tapi nanti alamak asal tiba-tiba dia dunia pula. Macam gitu lah. So aku kadang macam because aku personally feel aku have a long way to learn. There's a lot of things yang aku pun tak kuat. You know, there's a lot of things, there's a lot of challenges and aku nak learn from. Tapi nak cari macam kawan yang sama-sama boleh jom kita every week kita baca Quran sama-sama. Tak ada. Aku sorry to say, aku honestly aku akan cakap tak ada. Aku pernah I was asked this question before. Kawan aku bincang aku macam terfikir macam betul juga kawan aku tanya aku, Ju, kau on a daily basis siapa kau talk to Dan aku tak ada jawapan. Ada lah, mesti kau ada punya. Tak ada. Tak ada. Tak. Aku cakap sahabat, ada lah. Allah lah, jangan. Allah bukan sahabat aku. Allah dah. Apa mana sahabat? Dia ada yang Esa. Sahabat tu maksudnya yang kita dampingi. So, kalau yang kita dampingi maknanya waliullah tu siapa? Waliullah kan friends of Allah. So kita mendamping orang-orang wali lah. Kita kena nak tahu wali Allah lagi susah daripada nak tahu Allah. Kata beberapa para ulama, pasal wali-wali Allah kadang Allah rahsiakan. Tapi Allah tu sentiasa Allah kasih tahu kat Al-Quran dan Sunnah dan juga beberapa it's very clear lah. Maybe if I can share about sahabat dulu. Sahabat tu kalau bahasa Arab sahabah, sad ha ba kan, sahibah, sahibu, ada banyak lah dia punya variation dia. Antara salah satu ciri-ciri maksud dia adalah yang mempunyai ataupun yang mendampingi, yang melazimkan lah. So bila kata musahabah ataupun bersahabat tu, maknanya dia selalu damping, dia mendampingi ni. Cuma dikabarkan dampingan tak semestinya fizikal. Maka dampingan adalah boleh, ini bukan dampingan jin-jin lain. Bukan, itu pendamping. Itu pendamping. Itu lain podcast. Itu lain podcast. Podcast tadi. Podcast tadi. So kalau berdamping ni, dia kalau tak fizikal, dia boleh jadi berdamping secara rohani ataupun berdamping secara fikiran. So terpulang. Yang penting salah satu ciri-ciri dia macam senang pick up where they left off. Kadang dulu dia selalu jumpa, lepas tak jumpa dah lama terpisah. Tapi kalau nama sahabat bila patah balik macam baru jumpa semalam. Faham. Pasal dia punya rohani, dia punya frekuensi and everything is the same. Cuma saya rasa sahabat yang betul-betul sejati, yang mendampingi, yang nanti bila ke akhirat, bila dia dah masuk syurga, dia nak mendampingi sahabat dia. Kalaulah dia kat dalam syurga tu dulu dia masuk, dia akan cari sahabat dia. Dia akan tanya, mana dulu sahabatku, ya Allah, dulu dia pernah sama-sama belajar, dia pernah sama-sama susah senang, dia pernah sama-sama bersama di dunia. Saya tak nampak dia kat akhirat ni kat mana. Itu sahabat yang betul lah. Pasal dia pun dah nikmat dalam syurga, dia tetap tak lupa kepada sahabat dia. That means sahabat tak semestinya dia adalah orang-orang yang agamawan juga. Tak juga, sahabat applies to all. Kadang-kadang macam, pasal kalau nak sekarang relate balik dia, aku adalah sahabat-sahabat aku lah. Macam diorang tak religious. Kadang-kadang boleh nak kata level gonjol jugalah. Naughty, still naughty. Macam belum macam hijrah atau macam. Tapi pada aku, macam aku cakap, kalau patah balik jumpa sama, frekuensi sama, dia always be there, support aku, always give aku good advice. So dia ada dua lah, sahabat yang baik atau sahabat yang sebaliknya. Faham. Jadi sahabat ni kalau let's say misal kata macam tadi, I understand lah, gonjol-gonjol, ada yang macam belum fully. Cuma satu je, aku diajar guru-guru supaya fikir semua ada potensi lah. So diorang ada potensi nak menjadi kekasih Allah pun. Ini guru aku bilang, setiap ahli maksiat ada potensi menjadi wali Allah. So bila dengar macam itu, you pandang orang macam mana pun tak akan pandang rendah. Cuma benda yang dia buat salah tu kita disagree. Bukannya maksudnya kita pandang gini, dia buat salah pun kita terima. Tak juga. Dia buat salah, kita nampak okay, benda ni salah, tapi ya Allah, mana tahu satu hari dia berubah, dia jadi orang yang kau kasih dan sayang. So aku tak berhak untuk menjauhkan diri pada dia atau membenci dia. Tapi kemungkinan aku menjauhkan diri sebab aku yang tak betul lah. Jadi aku nak kena cari jalan aku, dan semoga dia ada cari jalan dia. Another one more thing yang aku rasa important about discussing bila bab sahabat ni, I don't know maybe myself ataupun I don't know, macam tadi you cakap, I think kita pun ada this same frequency yang kita cari sahabat.
Tapi ini yang dulu aku ditegur guru-guru lah macam stop doing that lah, dia kata, but be one of them. Maksudnya stop doing cari sahabat yang baik, tapi be lah sahabat yang baik. So engkau lah yang akan jadi sahabat yang baik. Try your best untuk orang lain, buat apa untuk ini. Jadi kau fikir, alamak, this actually I can do this better for my friend lah. Actually ni aku kurang lah. Actually ni. Jadi bila fokus dekat engkau, then kau concentrate engkau tak pressure nak cari orang. And nanti interestingly enough, bila kau jadi gitu, kau akan attract orang-orang yang like-minded. Atau orang yang tak like-minded nampak engkau something different, dia dekat dengan kau, dia pun berubah jadi macam kau. Faham tak? So ada beberapa orang dalam hidup kita yang kita jumpa, kita tak pernah plan pun nak jumpa. Betul. Tapi kita just do what we do, you do you gitu kan. Kan lepas tu tiba-tiba awak tengah buat apa yang awak harus buat, tiba orang yang awak tak sangka datang, ada jadi kawan, jadi sahabat. Ada datang jadi kawan, jadi sahabat. Ada yang dulu dah memang lama kenal, dah memang kita ingat dia lah sahabat, dia lah yang baik. Memang masih sahabat, cuma menjauh pula, hilang. Jadi itu yang guru saya bilang, sahabat ni pun ibarat siram pokok. Pokok ni macam mana, kalau siram pokok, mana nak kena ada effort. Dia tak boleh macam engkau gini aku gini, kita tetap sahabat pun walaupun tak gini. Mana you nak kena put in effort. Dia tak boleh satu side aja. Dia tak boleh jadi macam asyik yang A je tanya bila nak jumpa, bila nak makan, bila nak jumpa, bila nak makan. Penat lah. Kalau B tak buat, dia tak reciprocate, lama-lama A kena faham. Tapi A tak boleh benci B. Sebab itulah kehidupan. Mana bagi A, maknanya sekadar ini je lah kemungkinan saya punya kelibatan atau penglibatan saya dalam hidup awak. Bukan jangan emosi, jangan macam setakat inilah aku ni penting dalam hidup engkau. Jangan macam gitulah. Tapi kita tak boleh lari daripada that apa. Macam kadang-kadang pasal kena fight lah. Especially bila kita dah dengan kawan atau sahabat tu yang dah lama, habis macam yelah engkau sekarang nak cari aku. Yelah kalau macam main-main okey lah. Tapi kalau masuk kat dalam hati, try to prevent. Tu yang diingatkan. Sebab kalau you jadi gitu, nanti you jadi somebody yang negatif lah. Jadi you akan feed off that thing inside tanpa you macam sadar. Pendam gitu kan. Nanti jadi busuk kat dalam. Bila busuk kat dalam, nak baikkan dah susah. Kita dah ada masalah lain. Nak masalah dengan kita terasa ini. Yang lagi sedih, you feel so much, but the other person like normal. Macam tak affected pun. Macam aku okey, aku dengan kau okey, tak ada apa-apa, asal kau macam gini. Kan. Jadi lagi lah you macam so I'm only like that to you. Kan. Jadi dia kata tak apa, kita kalau macam penglibatan kita faham lah yang sekadar ini aja rupanya penglibatan aku dalam hidup kau. Tak apalah, kemungkinan sampai sini dulu. Okeylah, kau teruskan, dan kalau ada masa nanti kita sama. Kalau tak, dah biarkan. Ini yang okeylah, guru aku bilang, masa dia bilang ada citation okey, saya baca. Hai cikgu. Hai cikgu. Ustaz. Jadi dia bilang lah, dia ajar saya satu perkara, kehidupan ni kira macam kalau you buat satu perkara, orang tu okey dengan you, dan you bersyukur lah kan. You continue dan you doa pada Allah. Tapi kalau sampai satu masa, let's say orang tersebut dah tak cari you, ataupun dah tak panggil you, then you pun kena faham, kena let go. You jangan terus menerus terkejar-kejar. Sebab at the end of the day, semua ini Allah gerakkan. Kemungkinan juga ini saya faham daripada ada beberapa guru-guru lain juga memberitahu, kemungkinan doa kita. Pasal kita pernah doa, ya Allah, permudahkanlah urusanku. Kadang bila orang ni menjauh, awalnya susah, tapi kemungkinan itulah kemudahan urusan you nanti. So you have to go through this road of challenges untuk nanti yang you minta mudah tu, nanti dapat yang situ lah. I think you pernah lalu lah. Because I think you are one of the people yang macam actually nampak lah aku punya macam perubahan atau macam the development aku. Mulanya aku quite aggressive back then, macam how to say, macam kadang-kadang dia bukan aku aggressive, aku just suka share, macam excited. Passionate. Aku just excited dengan benda yang aku baru belajar, so aku share dengan orang. Tapi bila orang tak receive well, aku macam asal kau marah aku. Jadi big question mark. Asal kau marah aku? Aku tak marah kau. Tak kau faham kan? Macam asal kau marah aku nak share je kan. Very very innocent tau. Tapi bila dia macam dipandang seperti itu, aku macam aku share dengan orang apa yang aku tadi belajar, information aku belajar tu salah ke nak share dengan orang, atau macam nak mengajak orang
jom solat kan. Kadang-kadang dia macam dah jadi, aku nak ajak tu pasal I thought macam kita brother-brother, jom tak nak solat, jom solat lah kan. Macam I thought it's gonna be that. Tapi aku realise sometimes you just do je lah. Aku dah learn to that lah. Sekarang ni aku dah sampai to that level of pasal kau pun dah besar. Kau pun dah tahu lah, dah masuk waktu kan. Takkan aku nak all the way every time. Dulu baru-baru aku thought it's gonna be fun. Macam jom pasal you wanted me to remind you. But then aku sekarang macam waktu solat aku just ambil wuduk, aku solat sendiri. Kau nak join aku, kau join aku. Atau kau nampak aku keluar, aku on air, kau mesti kau nak solat kau boleh tanya apa. But kalau tak ada orang tanya, then tak apalah. Dan aku just buat sendiri. So sekarang aku learn how to just do on your own je. InsyaAllah nanti Allah tu dengan maybe ada one more step yang maybe if I can share, yang guru-guru bilang lah. So you dah ada that thing, kira dah bagus lah. Mana you dah concentrate untuk buat sendiri. Lagi satu, try to tambah nanti dia solat lain waktu. Kau just ingat gitu je lah. Itu yang macam pasal kita pun think good lah, think good. Macam maybe time aku tak nampak ke time apa dia pergi solat. Bila kau have that, then kau akan tenang sikit lah. At the same time, ini yang guru-guru bilang, sebab kalau you sangka orang tu macam kalau boleh memang ajak lah untuk solat kan, sama-sama. Tapi ada certain time kalau memang dia belum nak ready, belum nak apa, then okay lah, maybe dia solat lain waktu ke apa ke. Senang gitulah. Sebab nanti you stress out sangat pasal you punya level of excitement might be misunderstood, or maybe you punya excitement tiba-tiba tertukar menjadi lain. Nanti orang sama ada orang salah erti atau kita salah express. So guru-guru tasawuf so bilang kemungkinan kita yang salah express. Kalau pasal nak bilang orang salah sangka ke apa ke, kadang you buat betul pun tetap jadi gitu, tak buat betul pun jadi gitu. So yang salah akulah. Itu yang Nabi Adam ajarlah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku yang menzalimi diri aku. So if you selalu fokus on you yang zalimi diri you, InsyaAllah then dia akan okay. Aku kena tegur tau dengan guru aku ni. So aku pernah ada satu kali ni, aku macam cakap lah, ada orang ni, dia kemungkinan dia aniaya aku. Kau tahu aniaya kan? Sekali terus dia, Harul tak boleh macam itu. Aku macam, aku nak komplain ni. Macam, asal tak boleh komplain? Apa? Tak boleh cakap aniaya. Awak kena fikir betul-betul. Dia tak aniaya awak. Awak jangan cakap macam itu. Awak nak kena fikir. Terus dia cakap, ini mungkin cara Allah tengah ajar awak. So aku macam, betul juga. Tapi bila first kena tu, rasa macam kena tampar. Macam pasal all this while, kemungkinan aku fikir macam itu. Tapi inilah bezanya kita kalau kita nak fikir orang tu menjadi guru ataupun dia yang boleh tarbiyah kita. Kalau sakit pun kita sakit up, tapi kita try fikir baik balik lah. Alhamdulillah lah, aku syukur bukan macam kira ustaz sui lah, baik lah, every time gitu boleh dapat tarbiyah. Tak juga. Aku macam bersyukur lah Tuhan kasih sadar benda ni. Kalau tak pun, nak cakap pun kita masing-masing manusia ego besar. Nanti kita akan always ingat semua orang yang naik kita. Kan dah jadi macam gitu. Dan ingat semua orang tak nak dengar kita komplain. Kan? Betul. Tapi we have to do that lah. Ini yang kalau kita dapat, kalau boleh ada sahabat, ada guru, habis ada orang yang saling mengingati. And aku rasa ni paling jam yang paling susah. Kau tahu apa jam dalam sahabat ni? Dia cakap dengan kita benda yang kita tak nak dengar, yang sakitkan kita, tapi nanti kebaikan kita terasa sendiri, which is very hard. Selalu sama ada kawan tu dia cakap kita akan berbunga, kita happy, yang kita akan fly lah. Kira macam bagus, engkau lah sahabat. Pasal dia tengah puji apa, and kau tengah sedap. Tapi nak dapat yang kawan yang kasih you, habis buat you terduduk, ya Allah, aku tersilap lah. Tapi kau sakit lah. Tapi kau macam gitu kan, susah. Atau nanti the extreme end, kau kasih aku kira kau dah bagi aku, kira dah jadi lain pula. The extreme end tau. Aku sekarang macam kalau sahabat-sahabat yang macam perlu something kan, aku wait for them to ask me lah. Macam kalau kau nak pandangan jadi aku, more passive ya, jadi macam actually aku nak cakap dah lama aku nampak lah benda ni, cuma aku tak nak tegur, takut kau singgung hati. Tapi since kau yang tanya aku akan kasih kau pendapat aku. Tapi kau jangan kecil hati aku cakap ni jangan kecil hati. Then I think it's like that. Daripada macam kadang-kadang dulu aku suka, pasal aku dulu back then aku was brought up in a sense where macam kita kasar. Macam aku nak kau sound aku, kalau aku salah
and aku want you to do the same. So it goes both ways. So bila aku nampak kau salah, kau mana boleh begini, kau ni pun satu gini-gini, aku akan direct pasal aku nak kau buat macam gitu. Tapi aku realise different people or different group of friends dia lain frekuensi dia. So maybe itu works dengan aku punya dulu, kawan-kawan aku. Pasal kawan-kawan aku dulu memang macam gitu. Kita akan macam terus matikan terus macam kau besar macam gitu lah. Kita akan cakap kau tak boleh gini, kita akan cakap terus. Tapi kita tak take at heart. Kadang-kadang terasa nanti kita diam dalam WhatsApp group tu senyap sekejap atau kita suka colour each other kan. Tapi nanti timbul balik. Pasal kita tahu yang benda tu at the end of the day kita semua sayang each other. Okay, cuma maybe disclaimer sikit we are not saying this thing can be done. Jangan salah faham orang kat luar. Dia tengok group, dia honestly tengok group. Macam maybe korang memang dah go way back together. That level. Yes. Boleh. Macam ada certain NS friends. Boleh. Boleh kan, kau faham kan? Macam certain NS friends kau boleh macam kau dengan aku dah 10 tahun. Aku dah lama tak dengar. Aku rasa pasal maybe segan kot. Pasal dulu kita sama-sama gitu. Tapi sekarang macam aku try to be like that. Tapi aku rasa macam dorang tak tahulah, maybe ada kawan-kawan NS tengok dorang selalu nampak aku mengajar kan. So padahal ada certain ada macam barrier lah. Padahal dulu kita pun boleh let go. Cuma sama juga, I think Jufri share the same frequency as I am. We are not saying ataupun we are not how should I say, allowing benda-benda kesat atau kata-kata kasar supaya menjadi perbualan biasa. Tak. Betul. Tapi memandangkan kita dalam keadaan yang kalau siapa masuk NS dia akan faham lah. Tu reality dia lah. So here and now kadang kita tercakap lah perkara-perkara yang kalau boleh tak dicakap. Tapi kita minta ampun kepada Allah lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Cuma bukan nak jadi nanti orang cakap kalau dah berbual agama, kalau dah brother-brother, asalkan dah brother boleh cakap sembarang ke kan? Tak boleh gitu. Tak boleh. Yeah, dia that's not supposed to be. There is still an adab or level yang kau nak kena jaga seperti itu. Tapi aku nak tanya kau tentang one thing about maybe I don't know whether is this correct or wrong. To pour as much as what people pour in your cup. Apa dia? To pour as much as what people pour in your cup. Okay. Kau nak dengar yang diplomatik ke nak dengar yang harsh ke? Harsh. Okay, actually ni guru aku pernah share lah, Abu Ya Razi Hashim Because ni. this one is very common. Orang selalu cakap pasal to only pour as much as what people pour in your cup. Okay. Ataupun bahasa dia macam kalau kau buat baik dengan aku akan buat lagi baik dengan kau, something like that. Tak, do equal. Do equal. Jangan kau asyik tolong orang, nanti sampai kau punya cup empty, tapi dia tak pour balik kat cup kau. Atau nanti dia cakap macam kalau orang buat sebaliknya kat engkau, buat jahat kat engkau, then kau buat sama juga. In a way lah. Baik buat baik, jahat buat jahat. So tapi usually more to the baik lah. Aku tak cakap pasal jahat lah. Okay. Kalau as a whole, pasal this is what my teacher say, and maybe boleh kita fikirkan ada kesinambungan dia lah, dia punya connection dia. Pasal dia bilang ada ustaz yang cakap, ataupun penceramah yang cakap, kalau orang buat baik dengan awak buat baik samalah. Macam tadi lah, pour cup. Tapi dia sambung, kalau ada orang buat jahat dengan awak, then awak buat sama dengan dia balik, bagi sama. So dia kata, ni perbualan siapa? Perbualan syaitan mana yang bertopengkan ustaz? Saya dah macam, tak boleh. Pasal saya pun pernah cakap gitu. Tak apa, kita belajar. Kan? Jadi saya macam, dia kata, itu bukan cara orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang dikasihi Allah, you just buat baik aja. You tak kisah you punya cup pour ke, tak empty pour ke, empty ke, kosong ke, tak. Sebab you buat baik, bukan you pandang orang yang you buat baik tu lagi. You buat baik pasal the essence of baik adalah yang maha baik suruh you buat. That's it, full stop. So kalau orang buat jahat kat you tetap buat baik. Bukan pasal contoh, you buat jahat, I tetap buat baik kat you. Bukan, tak. Pasal my nature untuk ikut Allah. Allah kata buat baik, aku try untuk buat baik. Kalau buat salah, aku minta maaf. Sama macam ular akan tetap sengat. Bukan makna dia jahat. Betul. Make sense? It's just survival instincts. Dia punya nature alami ular adalah menyengat. Alami ayam adalah mematuk. Alami manusia menjadi khalifah di muka bumi yang Allah perintahkan supaya patah balik kepada dia. Dan dia kata nak patah balik pada dia, buatlah baik. So kita try every single thing that we can untuk just buat baik. Orang rasa kita baik ke, rasa tak baik ke, puji ke, keji ke, orang buat jahat balik ke, apa ke, tetaplah buat baik kepada mereka to the best that you can. Tapi kalau you tak boleh, then just diam. Cuma I understand lah, sometimes kadang pun ada tu naluri tu kadang untuk nak terbalas balik. Sebab betul, kalau you dah boleh betul-betul orang buat jahat kepada you
you tetap buat baik kepada orang, kemungkinan wali Allah lah, ciri-ciri wali Allah lah. InsyaAllah. Amin. Dia macam gitu lah. I think this one is applies usually yang pada cup ni kan. Usually kepada kawan-kawan lah. Macam kau selalu tolong kawan kau. Dia susah dia panggil kau tolong. Tapi nanti bila kau panggil dia buat bodoh. Dia cakap tak boleh make it. Habis nanti kau kecil hati. Habis kau rasa macam aku ni tak important ke kat dia. Macam aku dulu so I have this problem macam in the sense aku ingatkan kau pandang aku brother, aku pandang kau brother gini. Tapi after aku realise kan gini lah. Lepas tu kita gini. Lepas tu aku realise actually aku tak gini dengan dia. His eyes, aku actually kat sini je. Tapi kau tak rasa important. Macam benda tu maybe kau tersilap pandang ke dia, ataupun pasal dia salah express kau tersilap pandangan dia, faham tak? Mana dia salah buat sesuatu, macam atau dia salah express sesuatu. Habis kau nampak dia macam itu, buat yang buat kau fikir dia ingatkan kau gini, padahal dia pun ingatkan kau gini ataupun gini. Tapi pasal dia ada tersilap benda yang dia buat tu. Okay, adalah macam gini. Okay, aku cerita Dia a very old friend lah. Old friend, okay. So dia bukan T. Ustaz pun suka T. Kawan aku ni very rapat gila. Apa-apa aku jiwa gila lah. Macam apa-apa susah semua aku akan tolong dia, anything lah. So macam birthday dia aku akan macam be there untuk dia, kedebuk. Birthday aku tak ada benda. Setahun pass by. Tapi birthday kawan orang lain, the next day dia boleh bikin untuk orang lain tu. Dia surprisekan kawan dia semua. So aku kecil hati. Tapi dia kalau luahkan problem bukan kat kawan dia, dia luahkan problem semua kat aku. Dia susah, dia cari aku, dia luah problem kat aku. Tapi bila birthday aku tak ada apa-apa. So first year aku let go. Okay, pada aku maybe hari yang aku birthday tu dia kerja kot. Okay, tak apa, husnuzon. Second year, third year, so lama aku jadi kecil hati lah. Macam actually aku tak important lah. Kalau tak, kenapa dia tak pernah apa-apa dengan aku Macam birthday aku pergi birthday dia aku celebrate. Kau faham tak? In that sense lah. That's why aku macam dah aku realize okay, maybe aku rasa aku ingatkan aku dengan dia, aku pandang dia brother, dia pandang aku brother. Tapi actually aku tak je. Aku di mata dia, aku actually just kawan. Bukan teman tau. Kawan yang dia cari bila dia nak luahkan, sebab maybe aku just give him a good listener. Tu yang aku banyak kali face in that sense. Banyak orang pun akan lalu benda tu kecil hati lah kan. Kecil hati. Walaupun dia petty. Macam to some people people is petty. Tapi macam to me macam aku isi tak apa-apa. Habis lagi sedih kadang-kadang is birthday aku juga, tapi dia celebrate orang lain yang birthday. Alamak. Belum tu lah. Sedih. Aku sedih. Tapi itu lah, dah lama aku dah macam because back then aku am so used to, I think this is also bukan nak katakan salah aku ke apa. Aku daripada kecil memang dah biasa every time birthday celebration yang besar. Sampailah ke bekas aku dulu pun celebrate besar. So aku dah biasa dengan, so bila tak ada aku kan empty kosong. So memang dah kosong lah 5 tahun. Tak apa, kosong tu ada isi lain tu. Betul. Dalam kekosongan ada isinya. Kalau tak pernah kosong, tak pernah diisi. Betul. Dah berfalsafah. Kata dia. Guru ajar? Tak lah, bukan guru lah, member. Member kan guru. Tak lah. Pasal astagfirullah. Pasal ini tapi guru saya ajar lah. Macam saya pun ada that pasal saya sensitive. Saya sensitive. Habis saya feel strongly about many things. But lately I think feel every emotion kan. Macam macam kadang orang ingat saya nak menang sangat. Kadang orang ingat kenapa saya terlalu baran. Tapi maybe pasal saya really treasure and appreciate emotions more. Daripada mungkin saya tak pandai sangat lah. Saya tak bijak, saya tak intellect. Saya more on the emotions lah. So bila berlaku suatu perkara, contohlah macam okay, kita ramai-ramai kawan-kawan. Sekali semua keluar pergi jom pergi ni apa begitu. Habis ajak semua orang. Habis saya dalam satu grup, tiba-tiba tak ajak saya. Saya boleh kecil hati dulu. Saya boleh macam, asal tak ajak saya? Kalau ajak tak datang? Taklah. Tak, kalau ada ajak tak datang tak kisah, yang penting ajak. Invitation betul, kalau tak boleh datang kadang ada uzur syar'i. Dah pakai hukum. Kadang kita ada uzur lain. Yang penting you ajak pasal am I as important or not. Yep. Contohlah macam pergi Melaka. So aku tak sama level dengan korang kira macam gitu Bukan pasal level lah. Dia just pasal am I not belong in the group, something like that tau. So cikgu aku tegur, cakap
Rul, jangan kelepek sangat. Dia jangan kelepek sangat. Dia cakap, apa maksud cikgu kelepek Tak adalah, jangan inilah. Taklah, dia nak ajak tak ajak, sudahlah. Means kalau dia ajak, awak free pergi datang. Kalau dia tak ajak, mana memang bukan rezeki awak. Dia ajar aku untuk be not say desensitized ataupun tak sensitif lagi, tapi untuk pandang benda accordingly. Kadang orang tu tak ada masalah dengan kita, cuma dia tak terfikir kita. Memang dia tak terfikir kita. Apparently okay lah, maybe the activity dia tak tahu, dia tak realize, dia tak think yang kau be interested. Maybe possible. macam kita nak pergi, I don't know apa yang kau tak interested lah. Maybe physical activities lah. Terus terang lah kan. Okay. Kan, asal that smile you see that smirk in his face. Betul tak? Physical activities kau takkan interested sangat lah. Maybe once in a while, maybe kau akan go down just to No, I never go down. Exactly. So I never go down physical. So that's why maybe kalau macam physical things, kita nak pergi run, kalau ajak kau pun kau bukan pergi. Aku doakan lah. Okay, tapi actually aku rasa aku understand. It's just the fact that the point of just tanya. Ustaz nak pergi? Dah. Tapi tak boleh fikir, tak apa. Tapi ni bukan pasal grup kita tau. Faham. Dia yang dengar grup kita ingat bukan. Tak, ni kira macam dulu mesti waktu aku secondary school ke ataupun waktu ni. Nanti kau feel small kan. Nanti aku rasa macam aku kan sama-sama. Habis semua tengah plan. Habis kau tengah dengar plan orang. Habis kau duduk diam-diam. Kecil hati lah. Yang lagi sakit kau tahu apa? Actually memang ada problem. Tapi aku tak tahu. Macam aku start to overthink. Aku akan fikir, aku dah buat salah ke? Asal dia tak suka aku Aku maybe aku nak kena, maybe aku kurang ajar, aku selalu kasar sangat. Aku start to fikir diri aku sendiri. Aku sekali cikgu bilang dah lah, jangan gitu. Kadang memang kadang dia tak ajak pasal memang dia tak terfikir. Then okay lah. Ataupun pernah satu kali kata memang awak tak penting, dan memang tak penting lah. Straight lah. Dia cakap okay lah, saya tak penting. Tak apalah, awak continue lah. Nanti kalau dia perlu cari balik. So aku start to try to embody that meaning, even though susah. Dia jadi macam, pasal technically macam mana aku nak deny aku tak nak jadi guru pun, entah macam mana terpaksa pun jadi juga kan. Tapi memang tak layak lah. Tapi aku dulu pernah baca satu syair, dia kata guru ni bak lilin. Lilin ni dia terus menerangi walaupun diri dia terbakar inside. Tapi dia tak rasa apa-apa. Memang tu nature dia. Memang dia harus cair. Memang dia harus terbakar. Tapi yang penting orang lain dapat cahaya dia. Macam lah, itu lah. Kalau boleh. Dah sombong banyak, terbakar lah. Astagfirullah ya Allah. Ampunkanlah dosa Jufri ya Allah. Amin. Dan saya ya Allah. Amin. Dan semua pendengar yang ingat awak tak ada dosa. Tak lah. Ya Allah, semoga kau redailah kita semua lah. I think at the end of the day, I think just to wrap up, kita nak go through pasal sahabat, teman, kawan ni semua kan. You will go through different phases where kadang-kadang actually kau nak kena just realize that Allah is preparing you for something. Nak keraskan kau tu, nak kuatkan kau. That's why kau have to go through that. So after a while macam sekarang, macam okay, kau tanya aku, asal diorang tak panggil aku tadi kau tanya aku, asal kau tak panggil, kau tak involved in that. Aku just not involved lah. Maybe pasal aku tak kena mana benda tu. That's all. Just take it as that. Ada rasa pinch. Dia bukan kosong terus. Dia ada rasa, tapi macam it's okay lah, sebab aku nak fokus aku punya own benda apa. Maybe aku ada benda lain. Macam gitu je. Jangan sedih sangat lah. Tak lah, aku cerita dulu. Aku pun sama. Aku rasa dia sedih lah. Dia year the monkey lah. Tapi makin lama diorang cakap kalau makin berumur makin sensitif. Aku tak sure. Aku tak tahu, belum sampai that berumur yet lah. And before we continue with our promotion, let us ataupun let me finish with one hadith Nabi SAW. Silakan. Nabi kata kalau apa tu Al-mar'u ala dini khalilih. Mana seseorang itu adalah atas agama kawannya. Maka berhati-hatilah siapa yang you berkawan dan bersahabat, kerana sedikit sebanyak kamu akan terpengaruh oleh apa yang sahabat-sahabat kamu lakukan dan percayai dan amalkan. Maka kalau kamu ingin dipengaruhi dengan yang baik, carilah kawan-kawan yang baik. Bukan kita buang kawan-kawan yang selainnya, tak. Tapi kita perbanyakkan kawan-kawan yang soleh, teman-teman yang baik, agar kita terkena wangi-wanginya
supaya kita pun menjadi wangi dan kemudian kita pun boleh balik kepada kawan-kawan kita yang lain sama-sama untuk mengewangikan sekalian masyarakat lah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan promosi yang terhebat diberikan hebat oleh sangat. Kalau korang ingin menunaikan ibadah kurban anda bersama Oya Ke, bolehlah hubungi talian 8754 24 72. Dah lama aku tak cakap nombor telefon orang kat sini. Lagi sekali 8754 24 72. Kita ada buat korban. Ada ke banyak negeri. Di Palestin, ada di Afrika, di Indonesia, di Yemen, Australia, Sri Lanka dan India. Tak ada bajet untuk picit sound tau. Buat sendiri. Camel bunyi macam mana kilasnya? Tak tahu aku macam mana. Aku tak tahu. Mel Okey, saya minta maaf. Tapi betul, siapa yang ada kesempatan, korbanlah. Ini satu peluang setahun sekali. Jangan kita ingat, oh ni Allah sunnah je. Tak, dia sunnah yang besar. Ada kesempatan korbankan untuk yourself ataupun korban demi keluarga ke, atas nama keluarga. InsyaAllah, kata Nabi SAW juga, tak ada satu harta yang kamu sedekahkan atau kamu beri di jalan Allah yang akan berkurang. Maknanya dia akan terus tambah dan tambah. Dun asmi how dia tambah, sebab itu kerja Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih semua kerana sudi mendengar kami di podcast Oya Ke. Kalau ada ini kesempatan, kalau ada ini persoalan, boleh saja DM kita di Oya Ke. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu apa tu? Tu